Sebenarnya untuk memandu waktu siang ni paling best adalah kita pakai cermin mata hitam. Cuma masalahnya bagi orang yang ada power rabun, orang yang ada silau ni, takkan kau nak pakai spek hitam yang dah siap, betul? Jadi orang yang ada rabun, ada silau ni kena pakai cermin mata hitam yang ada power. Kalau yang jenis fotokromik, yang jenis tukar gelap macam yang ini adalah fotokromik yang high quality tau. Kimisha Taming Sari dengan Kimisha Balance 2 tetap juga dia tak tukar gelap dalam kereta. Dia ada sedikit lah, lebih kurang dalam 10 ke 20% tukar gelap bila dalam kereta. Apa? Sebab kita punya tinted sudah ada filter UV. Jadi bila dalam kereta memang sepatutnya cermin tukar gelap, dia tak akan tukar gelap kecuali yang very high quality macam ni, tukar gelap sikit. Sebab tu sekarang Kimisha Lens kita dah ada Kimisha redup, iaitu sunglasses cermin mata hitam yang ada power untuk orang yang ada power rabun ataupun power silau. Barulah korang pakai spek hitam tu, korang akan nampak jelas. Rupa-rupanya kita yang rabun ni boleh pakai juga cermin mata hitam. Kimisha redup ni dia datang dengan beberapa warna. Satu, dia datang dengan mirror coating warna biru. Lagi dia datang dengan mirror coating warna merah. Dan juga beberapa warna tinted macam ni yang tak menyelah sangat. Kalau yang ada mirror coating tu dia macam lihatlah saya sikit. Specialnya Kimisha redup ni berbanding dengan sunglasses ada power lain, memang kita design benda ni untuk kita bawa dalam kereta. Korang dah boleh dapatkan cermin mata hitam yang ada power daripada Kimisha dengan 2 tahun waranti di hampir 100 cawangan kedai cermin mata seluruh negara. Nanti Roger saya bagi senarai kedai area korang.